Aku buka bahagian kompartmen tempat biji kopi masuk dan nampak ada sistem pelarasan. Aku pusing pelarasan ke arah lawan jam untuk tahu sebanyak mana boleh pusing untuk dapat kisaran lebih kasar. Kemudian aku pusing balik ikut arah jam untuk laras sampai ketat datak. Boleh pusing supaya benar-benar halus bila dikisar. Sistem ni buat aku rasa lebih yakin untuk kawal sendiri tahap kehalusan. Ikut jenis bancuan yang aku nak. Lepas tu aku masukkan biji kopi yang dah ditimbang tadi. Aku pastikan penutup dikunci rapat sebab ada sistem lock supaya biji kopi tak terkeluar semasa proses mengisar. Bila semua dah siap, aku tekan butang dan biarkan mesin bekerja. Bunyi kisaran kedengaran konsisten. Pada satu tahap, aku perasan bunyi jadi lebih ringan menandakan biji kopi hampir habis dikisar. Untuk pastikan semuanya betul-betul halus, aku goncang sedikit pengisar dan sambung kisar beberapa saat lagi. Bila bunyi berubah menjadi ringan sepenuhnya, aku tahu proses dah selesai.